Okey, kita nak tengok kita lompat jauh. Boleh tak kita lompat jauh? Boleh ni. Tak, kita pilih jap. Mana kita nak lompat? Kita pilih jap. Rasanya sini. Rasanya lah kan. Uish. Okey, jauh-jauh ni. Macam jauh. Ada balon lagi. Lepas silver tier. Lagi tinggi. Pergilah goal. Perfect. Depan lagi. Nah. Kosong terus. Baik tak payah. Okey, ulang. Tak ada. Sekarang ni aku nak buat balik. Tak puas hati. Aku nak dapat perfect score. Kan? Tak kisahlah. Yang penting dapatlah score juga. Ini kosong. Okey, kita try. Kita try. Harap. Belon. Kau tengok. Apa ada papa tanda pula kat situ. Tapi at least masuklah cawan kan. Tak apa. Kita try balik. Kita tengok apa jadi. Okey. Tengok Allah. Macam mana pula ni? Tak apalah, kita langgar. Kita tengok. Mungkin okey. Tengok. Kat belakang pun ada. Oi. Secret score, man. Belakang, man. Secret score, Belakang pun ada, Tak apa. Belakang tadi, kita try pergi belakang. Tapi kita pergi slow. Kita nak tengok slow lah. Apa benda kat belakang tu? Kita tengok sekejap, Kita pergi. Okey, try, Kita pergi, janganlah merah. Kita bagi kuning. Kita tengok slow. Kat belakang ada apa kan? Lah slow sangat pula. Okey, last sekali. Kita tengok belakang ada apa. Kita kena bagi merah lah merah. Tapi kita bagi tepi dulu. Okey. Faham. Allah. Ni macam mana? Tak apalah. Mana tahu perfect score. Manalah tahu kan. Belon. Belakang pula. Papa tanda macam tadi. Okey, last sekali. Okay, objektif kita nak tengok kat belakang kan. Depan tadi tengok perfect score. Tak dapat pun tak apalah. Yang penting belakang tu apa benda tiba-tiba ada kat belakang. Macam barang-barang banyak-banyak kan. Kita tengok. Okay. Macam mana? Okay. Harap-harap okay. Tengok. Apa benda kat belakang? Meja. Ni. Okay. Mana tahu dapat secret score lagi. Lagi hebat. Saya memang hebat, geng.